Hari tu saya ada tengok game bola World Cup Norway lawan England dan tiba-tiba kamera ni tunjuk seorang yang saya kenal. Macam kenal budak ni. Jadi saya nak buat throwback lah, nak tengok saat di mana GM Magnus Carlsen menang Piala Dunia sambil mewakili Norway. Okey, ini game dari 2023 punya Piala Dunia kat sini. Kita ada putih yang dimainkan oleh Ramesh Babu Pragnananda lawan Magnus Carlsen. E4 kat sini, E5 oleh Magnus, Knight F3, Knight C6 dan Prak pergi Bishop C4. Kita ada opening Italian game dan kat sini Knight F6. Two Knights defense punya variation dipilih oleh Magnus Carlsen. Okey, B3, Bishop C5 dan seterusnya A4. D6, 0-0 dan seterusnya A5 kat sini. Kita ada Bishop ke E3. Cuba untuk serang Bishop macam ni. Jadi Magnus kata dia nak makan je. Bishop makan Bishop dan kita ada Pawn F makan Bishop E3 dan seterusnya Magnus pula yang buat castling 0-0. Okey, Prak gerakkan Knight B ke D2. Knight ke E7 macam biasa nak letakkan Knight di G6. Jadi kat sini Prak mainkan Knight ke H4 dan tak bagi Knight tu duduk di G6 macam ni. Okey, kita ada C6 oleh Magnus, seterusnya Queen ke E1. Apakah ideanya? Dia nak keluarkan dia punya Queen kat sini dan seterusnya Rook makan Knight secara percuma. Cuba untuk serang menggunakan piece-piece yang dia dah ada kat sini lah. Okey, D5 oleh Magnus, cuba serang Bishop, jadi Bishop undur ke belakang, B3. Kita ada Queen ke D6 dan kat sini Queen ke G3. Dan putih dah keluarkan dia punya Queen, jadi hitam kena berhati-hati. Kalau dia letakkan Bishop ke tempat E6 kat sini, ini dah block ataupun tutup kawalan ke atas Knight. Memang ini belanda lah, Rook boleh makan percuma. Tak boleh makan balik sebab ada open check. Alright, jadi apa yang Magnus buat kat sini? Dia gerakkan Knight dia pergi H5 dulu, serang Queen Pragnananda. Jadi Queen tu lari ke G5 dan kita ada pawn ke G6. Alright, Knight F5 kat sini. Cuba untuk serang Queen dan kita ada pertukaran piece lah dengan Bishop makan Knight F5 dan seterusnya pawn E. Makan Bishop tersebut dan pawn tu jangan dimakan. Tak boleh dimakan. Kalau makan sekali lagi belanda, Rook boleh makan balik. Tak boleh nak makan sebab ada open check. Jadi kat sini Magnus kata, no problem, tak ada masalah. Dia gerak je king dia pergi ke G7. Dan kita dapat tengok serangan putih nampak macam boleh serang tapi sebenarnya tak ada apa-apa sangat pun. Okey, king H1 kat sini oleh putih. Kita ada Queen ke F6. Cuba untuk tukar Queen. Dan ini adalah gerakan memaksa. Okey, memang Queen tu kena tukar. Sebab kalau tak tukar, sebagai contoh Queen larilah ke G4. Satu tempat je yang dia boleh pergi. Ini tak bagus. Sebab Knight boleh makan pawn F5 free. Percuma. Kenapa percuma? Nampak macam boleh tolak E4 dan Knight ni tak boleh lari sebab ada pin. Knight tu akan mati. Tak. Okey, sebab Knight boleh melompat. Melompat pergi E3 dan kita tengok kat sini ada fork serang Rook, serang Queen. Dan kalau Rook makan Queen pun, Knight akan makan Queen juga. Dan kat sini memang hitam menang lah sebab dia dah lebih satu pawn. Okey, kita balik ke sini. Jadi kat sini Queen terpaksa makan Queen F6 dan kita ada Knight makan Queen F6. Pawn F makan G6, pawn H makan pawn G6 dan seterusnya E4 oleh putih. Pawn D makan E4, pawn D makan E4 dan Rook A pergi ke D8. Cuba untuk serang Knight sambil-sambil kawal file D kat situ. Okey, kita ada Rook ke F2, kawal Knight macam ni dan seterusnya Rook ke D4. Cuba untuk tambah serangan ke atas pawn E4. Rook A F1, Prak tak kisah pun pasal pawn tu sebab dia sebenarnya nak buat serangan ke atas tempat-tempat di F7 macam ni. Jadi kat sini Magnus defend dengan Knight E pergi ke G8. Kawal Knight dia macam tu dan kita ada pawn ke C3 serang Rook. Okey, Rook lari ke D7, Rook ke E2 dan seterusnya Rook ke E7 kat situ. Bishop C2, Knight D7, Knight C4 dan kat sini Rook A8. Kawal pawn yang sedang diserang oleh Knight lah. Okey, G4 kat sini, F6 dan kita dapat tengok dalam posisi ni sebenarnya dua-dua pemain tak ada masalah. Okey, tak ada siapa yang sedang ada kelebihan. Memang posisi seri. Cuma masa pemain ada 2-3 minit sahaja. Dua-dua tak banyak masa. Jadi apa-apa boleh berlaku. Okey, kita sambung kat sini. Putih gerakkan Rook pergi ke G2. Kita ada Knight ke H6. G5 serang Knight macam ni dan kita ada pawn F
makan G5, rook makan pawn G5 balik dan seterusnya naik F7, serang rook. Rook kena lari, rook lari ke G2 dan kita ada rook ke E6, rook D2, serang naik. Tapi kat sini dia tak larikan naik Magnus, gerakkan rook pergi ke F6 dan sudah semestinya jangan makan naik D7 lah sebab rook di F1 tu hanging, jangan buat macam ni. Jadi kat sini kita ada rook tukar rook lah, rook makan F6, naik makan balik rook F6 dan seterusnya B4. Cuba untuk buat serangan di sebelah sini. Okey, pawn A makan P4, pawn C makan balik dan kita ada king ke F8, king G2, king E7 dan A5 oleh Prak. Rook H8, rook E2, naik H5 kat sini, cuba untuk pergi ke F4 dan buat serangan fork lah kat situ, ada taktik, jadi king lari ke G1, naik F4 pergi juga dan rook lari ke D2 kat sini, rook H3 dan kita dapat tengok macam mana Magnus cuba sikit demi sedikit untuk aktifkan dia punya buah-buah ni dan kita pun semua tahulah yang Magnus Carlsen sebenarnya sangat bagus terutamanya bila nak masuk fasa endgame. Okey, Prak cuba untuk buat serangan sebelah sini dengan A6. Satu cubaan yang bagus tapi sebenarnya tak cukup sebab bila tolak A6 kat sini, pawn B boleh makan A6, itu apa yang Magnus buat dan kat sini idea Prak adalah untuk letakkan bishop ke A4 untuk serang pawn kat sinilah, memang tak ada siapa boleh jaga. Okey, cuma dia tak mencukupi sebab apa? Sebab Magnus menjumpai satu serang balas yang bagus dengan rook pergi ke C3, serang knight terlebih dahulu. Okey, knight lari ke E5 sambil serang, buat dua serangan kat sini. Tapi move ni tak mencukupi sebab Magnus jumpa satu lagi move serang balas yang sangat bagus. Okey, korang boleh pause ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Kalau nak tahu, 2023 kita ada Piala Dunia Chess, Piala Dunia Catur dan Piala Dunia ni sebenarnya dalam catur dia bukan macam bola. Kalau bola 4 tahun sekali, kalau chess 2 tahun sekali. Dan tahun ni tak ada, tahun depan akan ada Piala Dunia. Cuma tak tahu lagi tempat dekat mana. Dan kita pun tak tahu adakah Malaysia layak untuk ke Piala Dunia pada tahun depan. Okey, apa jawapan dia kat sini? Gerakan bagus ialah knight G5. Kenapa? Bagus, sangat jelas kat sini. Knight ada dua tempat yang dia nak pergi, nak makan pawn 1 dan nak pergi F3 untuk buat fork kat situ. Jadi nak tak nak, putih kena selamatkan dia punya rook. Boleh ke kalau putih tak gerakkan rook? Okey, memanglah dia knight boleh makan pawn di C6 sebab ada check. Tapi ni tak bagus sebab rook akan makan je knight tu dan bila bishop makan balik, knight boleh pergi F3, check dan kita dapat tengoklah rook tu akan dapat balik. Okey. Jadi kat sini Prak cuba defend dengan rook lari ke C2 tapi ini pun tak cukup. Sebab apa? Sebab Magnus gerakkan dulu knight G pergi ke H3 check dan paksa king larilah ke mana-mana pun. Kat sini Prak pilih lari ke F1 dan yang bagusnya rook ke A3 adalah gerakan terakhir untuk serang bishop dan bukan serang bishop dia sebenarnya, serang nak pergi A1 dan buat checkmate sebab tak boleh nak lari ke mana-mana. Ini gerakan yang bagus. Okey, Prak cuba knight makan pawn C6 check, king lari F6 dan kat sini Prak resign dan menyerah. Kalah, Magnus jadi champion untuk Piala Dunia. Okey, kalau kita tengok kat sini, memang bishop ni mati. Dia tak boleh nak buat gerakan mana-mana dan dia tak boleh dikawal. Kalau dia lari sekalipun, Magnus tak nak makan pun bishop tu sebenarnya. Dia mestilah nak buat checkmate dekat belakang ni. Tutup makan, checkmate.